Hai, hujung-hujung tinggallah kita seorang. Nampaknya sampai di sini sajalah live streaming kita pada hari ini, guys. Cuti awal ya. Sekarang pukul apa? 12.30. Sudahlah. Hari yang kita nanti-nantikan. Dahlah hari-hari kena maki. Sepatutnya hari ini hari yang paling gembira. Jadi hari yang paling malang. It's okay lah tuan-tuan dan puan-puan. Nampaknya kita punya rancangan live streaming sampai di sini sajalah ya. Kita teruskan kehidupan seperti biasa. Memandangkan hari ini kita terpaksa end awal, jadi dapat layan K-drama dahulu. Selamat tinggal tuan-tuan dan puan-puan. Korang boleh pergi support live streaming yang lain je. Diorang masih lagi live. Alright, bye-bye. Assalamualaikum. Lead and live? Ya ke? Ya, tanya Litara Kita tanya Litara dulu. Tak angkat lah dia. Lid, mana Lid? Tidur? Hai awal? Main lah Los. Diorang kata kau merajuk dulu Lid. Mana ada Los? Jagi, dia kata dia last game. Nak main tak? Entah. Aduh, kau macam jiwa kacau Lid asal Lid. Tak boleh ni. Entah pula ni. Dulu ke Mona. Nak pempeng ke? Pempeng. Main dulu. Si Jack last game. Nanti masuk DC Okey lah. Okey. Asal besok lah hari tu. Betul lah dia. Jiwa kacau dia. Dia kena marah dengan siapa? Penjahat dan pihak bahan dia. Oh ya ke? Memang tak apa lah guys. Pakcik-pakcik dah bahan. Anak-anak nak buat macam mana kan? Sofian pihak tu dah orang tua kot. Sofian pihak umur dah 300-400. Dah sayang-sayang dinosaur dah. Marahnya kucing. Macam mana? Buat tak tahu dah. Dinosaur marah. Jangan ambil hati dulu Lid. Orang tua marah ni. Dari Alif.